Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla, kita direzekikan pada hari ini untuk sama-sama bertemu di dalam majlis pembacaan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kebaikan kepada kita, yang boleh katakan setiap bulan kita bertemu sebulan sekali untuk kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikaji, dipilih dan dikumpulkan oleh Sayyidina Al-Imam An-Nawawi, sehingga akhirnya berjaya kitab ini disebarluaskan pada masyarakat. Kemudian ada pula yang terjemah apa semua. Maka ini adalah satu kebaikan yang Allah rezekikan kepada kita, sehingga dapat kita mendalami 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting. Maknanya belajar hadis itu satu anugerah. Tapi belajar hadis 40 Imam An-Nawawi bererti kita mempelajari 42 hadis paling penting yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau diminta untuk membuat pilihan, nak baca hadis 40 ke baca hadis lain, Riyadhus Shalihin ke contoh, hadis 40 Imam Nawawi ke, ataupun nak baca kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Nawawi, maka jawapannya kalaulah terpaksa pilih, maka yang perlu untuk kita dalami bersungguh-sungguh adalah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Dan lagi baik kalau hadis 40 Al-Imam An-Nawawi pun kita pelajari, dan hadis-hadis yang lain juga kita pelajari. Pada hari ini kita akan melihat hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 daripada 42. Walaupun disebut hadis 40, tapi hakikatnya semua ada 42. Semuanya ada 42 hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dimuatkan dalam kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Nanti masa kita sampai ke hadis yang ke-41 nanti, kita akan bahaskan apa hikmah Al-Imam An-Nawawi mendatangkan hadis yang ke-41, sedangkan kitab ini beliau namakan dengan Al-Arba'in, hadis 40. Maka kenapa nama kita hadis 40? Tak pula hadis 42. Nama kita hadis 40. Atau kalau kita tengok nama asal kitab ini, Al-Imam An-Nawawi menamakan Kitabul Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Kitab 40 di dalam membahaskan binaan-binaan Islam dan kaedah-kaedah bagi hukum hakam. Maksudnya kitab 40 ni maknanya kitab 40 hadis. Kitab yang menghimpunkan 40 hadis alaihi salatu wassalam. Tetapi mengapa beliau mendatangkan hadis yang ke-41, bahkan menutupnya dengan hadis yang ke-42? Nanti kita akan bahaskan insya-Allah sewaktu kita sampai di hadis tersebut biiznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang ke-12 ini kita akan mendengar hadis yang biasa kita dengar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang kecil saja dari sudut bilangan patah perkataannya, tetapi
dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai hadis yang penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin dan diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Sebelum tu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan kita memohon moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahala baca Al-Fatihah kita kepada Al-Imam An-Nawawi, atau nama betul beliau Yahya bin Sharaf bin bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah. Moga sampai pahala Al-Fatihah kita kepada beliau, juga kepada guru-guru dan murid-murid beliau, serta kepada seluruh pembaca dan mereka yang mendalami serta mengajarkan kitab hadis 40 dari dulu, sekarang dan moga-moga sampai ke akan datang. Semua mereka ini disimpan ataupun dihadiahkan oleh Allah bacaan Al-Fatihah kita kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu berkata, الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Hadis yang ke-12 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak dihajati olehnya. Di antara keindahan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak diperlukan, yang tidak penting bagi dirinya. Dan hadis ini adalah hadis yang berstatus hasan. Bila sebut hadis hasan ini, dia tidaklah sampai ke tahap darjat paling tinggi. Dia bukan sampai ke tahap hadis sahih. Hadis hasan ni maknanya dia berada pada tingkatan yang kedua. Dia masih lagi kuat, boleh dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum hakam. Dia tidaklah perawinya seorang yang lemah dari sudut hafalan. Bukanlah perawinya itu seorang yang ditohmah dengan penipuan contoh. Orangnya bagus, tetapi dari sudut hafalannya tidak semantap perawi hadis yang meriwayatkan hadis sahih. Mungkin ada lupa-lupa, tapi lupa yang tak teruk lah. Maksudnya lupa yang orang kata, biasalah lupa kalau macam tu. Ini kalau hampir hadis semuanya lupa, dia akan menyebabkan orang itu berstatus dhaif. Tapi hadis hasan ini, dia okey, tetapi tidaklah perawinya ataupun ulama yang meriwayatkan hadis ini tidaklah sampai ke tahap memiliki kekuatan hafalan yang dahsyat. Jadi hadis ini hadis yang bagus, hadis hasan, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan selain daripada Al-Imam At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, mudah je hadisnya. Di antara keindahan Islamnya seseorang, maknanya tanda satu orang itu dia sudah berakhlak dengan akhlak Islam yang sempurna. Bukan maknanya kalau orang itu tak ada perangai macam ini, dia bukan orang Islam. Dia orang Islam. Tapi Nabi kata, min husni islamil mar'i. Di antara indahnya akhlak yang akan terzahir kepada seseorang apabila dia mengamalkan agama Islam dia,
Apa dia kesan yang kita dapat lihat? Orang ini sudah mempunyai nilai Islam yang bermutu, nilai agama yang bermutu. Dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya. Apa yang dia sebenarnya tidak berhajat kepadanya, dia tidak membuang masa dengan melakukan perkara tersebut. Jadi dalam hadis ini Nabi nak mengajar kepada kita bahawa kita ini hanya buat perkara-perkara yang penting dalam hidup kita. Dan subhanallah, setiap seseorang berbeza-beza dari sudut kepentingan dia berbanding dengan kepentingan orang lain. Jadi setiap kita tahu apakah perkara yang kita hajati, yang penting dalam hidup kita, yang berkait dengan cara hidup kita dan juga mungkin environment kita, itulah yang kita lakukan. Orang lain, dia ada benda penting bagi dia. Dia tumpukan benda yang penting bagi diri dia. Adapun perkara yang tidak penting bagi diri dia, dia tidak membuang masa melakukan perkara demikian. Maknanya, contoh, satu orang, dia dalam bidang perubatan. Apa yang penting bagi satu orang doktor? Menguasai bidang dia. Menguasai bidang dia. Maknanya, keutamaan dia adalah menjadikan segala waktu dan juga tenaga yang dia miliki dihalakan kepada bidang perubatan. Tidaklah tiba-tiba teringin pula nak jadi mekanik. Udah dia pun nak jadi mekanik juga, mula baca buku mekanik, pergi ke sampai berjam-jam tengok macam mana orang baiki kereta, sehingga akhirnya dia punya bidang yang asal tidak mantap. Okeylah jadi seorang doktor, tapi dia tak berapa kuat. Berbeza dengan satu orang yang dia fokus dia, oleh kerana dia dalam bidang perubatan, fokusnya dia tumpukan kepada bidang dia sendiri, maka kesannya berbeza. Maknanya hadis ini Nabi SAW minta untuk kita menjadi seorang Muslim yang punya mutu. Sebab tu bila saya baca sekarang ni, saya teringat kisah yang guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi ceritakan saat apabila beliau yang dari kecil daripada masuk ke universiti, beliau dalam bidang perubatan. Tiba-tiba bila dah ada kesedaran untuk membaca, untuk mempelajari ilmu agama Islam, sampai beliau rasa macam rugi pula beliau menguasai bidang perubatan. Lebih baik jadi satu orang yang setiap hari mendalami hadis Nabi, mendalami firman Allah SWT, mendalami kitab-kitab karangan para ulama, daripada menumpukan cara nak mengubat orang sakit tu, cara nak bedah orang tu. Jadi beliau rasa macam rugi beliau berada dalam bidang perubatan, sedangkan ada yang lebih penting, iaitu menguasai bidang agama. Lalu sebab apa kata guru saya, kisah hidup beliau, ayah Fadilatul Syekh Yusri yang suka sangat untuk anaknya menjadi seorang doktor. Lalu apabila Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi mula mendapat kesedaran, dan guru saya ni dia pelik sikit, kesedarannya dapat ketika beliau berada di Paris. Orang pergi Mekah dapat hidayah, guru saya pergi Paris dapat hidayah. Sebab bila pergi Paris, beliau rasa hidup beliau kosong. Beliau rasa hidup beliau kosong, rasanya macam ada satu benda yang perlu beliau kuasai. Lalu beliau akhirnya pulang daripada Paris, beliau mendapati sewaktu di Paris beliau terfikir, aku ni tak menghafal Quran. Masa di Paris tiba-tiba, aku ni tak menghafal Quran, aku ini tak menguasai sembahyang, bersembahyang di rumah aja, tak pergi ke masjid. Jadi akhirnya beliau merasakan beliau perlu berubah. Balik ke Mesir, beliau berubah. Sampai guru, mak beliau pelik. Orang pergi Paris, jadi orang yang teruk. Biasa pergi Paris, pergi negara-negara orang putih ni, balik makin teruk lah. Ini anaknya balik dari Paris nak jadi syekh. Itu yang berlaku pada guru saya. Kata guru saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba mari perasaan itu untuk beliau rasa perlu berubah. Akhirnya beliau pun mulalah mempelajari ilmu, mula mencari syekh, dan berkata beliau, guru beliau yang mula-mula adalah Al-Hafiz At-Tijani, yang merupakan salah seorang ulama hadis yang hebat di Mesir satu ketika dahulu. Jadi beliau yang ajak kawan-kawan beliau dalam bidang perubatan, kita malam-malam kita menadah kitab, sebab waktu pagi dah tak sempat, pagi dengan
bidang perubatan. Daripada pagi dengan masuk universitinya, dengan mungkin ada assignment berkaitan dengan perubatan yang perlu diselesaikan. Jadi malam kosong. Di Mesir pula malam-malam ni tak macam kita. Kita malam ada kuliah maghrib. Dia habis sembahyang tak adalah, tunggulah isyak. Orang ni baca Quran, orang ni mungkin balik rumah, orang ni mungkin berlabun dengan orang sebelah sambil-sambil makan kuih tiaw ke, tak tahulah apa yang dia buat. Jadi guru saya ajak kawan-kawan dalam bidang perubatan untuk pergi mengaji di rumah Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Hafiz At-Tijani untuk mempelajari. Dan kata guru saya, kitab yang beliau mula-mula belajar dengan Al-Hafiz At-Tijani adalah Al-Muwatta' karangan Al-Imam Malik. First Muwatta' tu dia tak ada idea. Guru saya memang tak ada idea walaupun datuknya seorang ulama, tapi kebetulan ayah Fadilatul Syekh Yusri bukan adalah aliran bidang agama. Bukan perkhususan di bidang agama. Jadi guru saya pada peringkat awal pun tak tahu dia punya cara mempelajari ilmu dengan yang betulnya macam mana. Jadi mula-mula belajar dengan Syekh Al-Hafiz At-Tijani adalah mempelajari kitab Al-Muwatta' karangan Al-Imam Malik, sehinggalah Al-Imam At-Tijani meninggal dunia. Dan hari pertama tu siap beli jubah putih, sebab rasa kita nak belajar agama ni kena pakai jubah lah. Begitu sekali. Jadi mulalah daripada hari ke hari beliau merasakan rugi belajar perubatan. Lebih baik beliau tukar bidang, sebab ini lebih mendekatkan diri beliau kepada Allah Azza wa Jal pada pikiran beliau. Lalu mulalah beliau bertanya dengan ramai guru-guru agama pada zaman itu, apa pendapat Syekh? Elok ke saya tinggalkan bidang perubatan dan saya menceburi bidang pengajian agama secara serius? Sebab saya rasa rugi belajar perubatan, lebih baik belajar bidang agama. Kebanyakan syekh yang beliau tanya, semuanya setuju. Bagus. Kamu kalau dah minat bidang agama, eloklah tinggalkan bidang kamu dan kuasai bidang agama. Tetapi walaupun jawapan itu yang beliau suka, hati beliau tidak orang kata apa, tak puas. Macam masih lagi berbelah bagi. Sehinggalah akhirnya, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, beliau bertemu dengan guru beliau yang menjadi sandaran beliau dalam bidang tasawuf, iaitu Al-Imam Al-Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Ulama besar daripada bumi Maghribi, daripada Maghribi. Jadi apabila Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari ini ditanya oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi dari sudut keinginan beliau yang ingin berpindah bidang kerana merasakan bidang perubatan ini satu benda yang merugikan. Lalu yang disebut oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, kata beliau, maqamuka haitsu aqamaka. Maqamuka haitsu aqamaka. Ini kalam yang biasa disebut oleh ulama-ulama sufi. Apa dia? Tempat berdirimu adalah di mana Tuhan letakkan kamu. Di mana Allah letakkan kamu, di situlah ibadat kamu. Maknanya, apabila daripada awal Allah sudah melorong kamu dalam bidang perubatan, bererti di situlah ibadatmu. Tak perlu tukar bidang. Maknanya apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita sudah ada dalam bidang kita tertentu, maka kita kuasai bidang kita. Bukannya sekejap bidang ni, lepas tu melompat ke bidang yang kedua, lepas tu melompat ke bidang yang ketiga. Udahnya semua bidang yang kita ceburi itu sekadar kita hanya tahu maklumat. Semuanya tak ada kita kuasai. Sedangkan seorang Muslim itu dituntut untuk menjadi seorang yang bermanfaat kepada umatnya. Maknanya ada bidang yang dia kuasai, lalu menjadi manfaat untuk kaum Muslimin. Ucapan Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari ini telah memberikan satu kesan mendalam dalam jiwa guru saya. Lalu beliau merasa sangat puas dengan nasihat ini. Beliau balik ke rumah, beliau buka kitab perubatan beliau, bagi buku-buku perubatan yang menjadi syllabus pelajaran selama hari ini yang beliau belajar dan menjadi seorang yang cemerlang dalam bidang perubatan.
Beliau balik ke rumah, kata beliau buka semula, dan kali ini beliau membacanya dengan niat, sahaja aku membaca buku perubatan ini kerana Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini sekadar untuk melunaskan keinginan dan juga impian ayah beliau. Tetapi kali ini setelah mendapat nasihat, maqamuka haitsu aqamaka, di mana Allah letakkan kamu, di situlah ibadat kamu, maka guru saya mula membaca kitab perubatan kali ini dengan tekad inilah ibadatku. Lalu alhamdulillah akhirnya sampai ke tahap beliau selesai buat masa dalam bidang perubatan dan bidang PhD dalam bidang perubatan, secara khususnya dalam bidang pembedahan. Beliau menjadi salah seorang doktor pakar di Mesir pada hari ini dalam bidang pembedahan. Dan subhanallah, kata guru saya, Allah Azza wa Jalla ini karim. Kita punya keinginan nak menguasai bidang agama, tapi atas kemampuan manusia biasanya kita tak mampu untuk memilih dua bidang serentak untuk kita kuasai kedua-duanya. Makanya beliau kuasai betul-betul bidang perubatan sehingga akhirnya beliau menjadi pakar dalam bidang perubatan. Dan subhanallah, selepas itu Allah beri kepada beliau peluang untuk mempelajari pula bidang agama secara rasmi di Universiti Al-Azhar. Al-Azhar buka peluang, siapa yang nak belajar di Universiti Al-Azhar, walaupun dia tak ada basic pengajian agama, tapi dia nak mencuburi, boleh masuk. Lalu ketika itulah suatu guru saya di peringkat bidang PhD dalam bidang perubatan, beliau masuk ke Universiti Al-Azhar, masuk dalam bidang syariah. Selama 4 tahun beliau belajar, sedangkan beliau ketika itu adalah seorang doktor perubatan secara pakar. Dan alhamdulillah akhirnya atas nasihat Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, berdasarkan konsep hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, beliau menjadi seorang yang pakar dalam bidang perubatan dan subhanallah menguasai juga bidang fiqh, bidang akidah, bidang tasawuf. Khususnya yang beliau betul-betul kuasai adalah bidang huraian terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam bidang tasawuf. Saya mendapat sangat banyak manfaat daripada huraian beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelas pengajian hadis beliau adalah di rumah beliau, iaitu di masjid yang berada di bawah rumah beliau. Dia bina rumah dalam, saya ingat dalam 5 tingkat 6 tingkat kot, banglo. Orang kaya, guru saya ni orang kaya. Dalam 5 tingkat tu, kemudian beliau wakafkan tingkat paling bawah dan ada pula bawah tanah, dibuat masjid. So ada 2 tingkat masjid, atasnya rumah beliau dan juga menantu-menantu beliau. Orang Arab biasanya satu rumah tu bertingkat-tingkat. Yang ni anak pertama, ni anak kedua. Jadi mereka hidup bersama dengan keluarga dan menantu mereka. Jadi ini adalah apa yang kita dapat pelajari, bahawa seorang Muslim itu menguasai. Kalau kita tengok para sahabat Nabi begitu. Contoh Sayyidina Khalid bin Al-Walid, apa bidang perkhususan beliau? Strategi peperangan. Kau tanya hukum hakam, agak-agak Sayyidina Khalid bin Al-Walid kuasai tak? Tak kuasai. Kerana bidang beliau adalah dari sudut bidang peperangan. Sayyidina Hassan bin Thabit, satu orang yang begitu mahir dalam mendeklamasikan syair, sehingga syair beliau boleh mematahkan semangat musuh. Dengar syair itu, musuh berasa lemah terus, berasa down terus, dan menaikkan semangat kaum muslimin di dalam berperang. Tapi dalam berperang, pernah sewaktu berlaku peperangan, kalau saya tak silapnya berlaku peperangan Khandaq, di saat Nabi SAW minta para sahabat yang mampu untuk berperang, beliau orang tua, beliau tak mampu. Jadi beliau bersama dengan golongan yang lemah, golongan wanita, kanak-kanak, diletakkan di dalam kota. Ada kubu khusus, ada dinding yang tinggi, macam kita kata kota, dalam kota Madinah. Ditakdirkan Tuhan, orang Yahudi datang untuk menyerang. Jadi wanita di kalangan sahabat Nabi ketika itu, isteri-isteri para sahabat, minta, kamu orang lelaki, kamu satu-satunya lagi, ambil pedang lawan. Dia kata, bukan bidang aku. Udahnya salah seorang yang hadir, orang perempuan, dia ambil kayu, dia tengok Yahudi tu mengendap-endap nak masuk, dia bantai daripada belakang, kolu oleh Yahudi tu. Yahudi itu dibunuh oleh seorang wanita, sedangkan Sayyidina Hasan bin Thabit tak berani, sebab beliau tak ada kemampuan untuk berperang, walaupun beliau adalah seorang yang sangat menguasai bidang
syair, sehingga disebut bahawa di dalam Masjid Nabi itu dibuat satu mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Sabit naik di atas mimbar itu membacakan sajak, membacakan syair-syair untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin dan demi untuk mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat para sahabat Nabi itu memiliki bidang-bidang yang tertentu dan masing-masing menguasai bidang-bidang yang mereka dilorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguasai bidang tersebut. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun Nabi sebut orang yang paling kuat, orang yang paling benar dalam ucapannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Seolah-olah itu pengkhususan beliau. Orang yang paling tegas adalah Sayyidina Umar. Orang yang paling pemalu itu adalah Sayyidina Uthman contohnya. Kemudian antaranya Nabi sebut wa aqdakum Ali. Orang yang paling hebat dalam bidang kehakiman, bidang menyelesaikan masalah pergaduhan, perselisihan sama manusia, itu adalah Ali. Dan ada pula yang paling alim dalam bidang halal dan haram, itu adalah Sayyidina Muaz bin Jabal. Nampak? Nabi menyatakan realiti para sahabat yang masing-masing memiliki kemampuan yang berbeza, walaupun masing-masing belajar dengan Nabi, tetapi setiap orang itu Allah Ta'ala pilih untuk menjadi pakar dalam bidang tertentu. Dengan kepakaran itu dia boleh memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Cuba kita bayang kalau masing-masing tak nak mengisi masa mereka dengan bidang masing-masing. Akhirnya dia tidak menguasai bidang. Dia hanya sekadar orang kata dia seorang yang banyak pengetahuan. Oh, bidang perubatan kalau doktor menyembang dia boleh masuk. Mari mekanik menyembang dia pun boleh join. Tapi orang yang bidang mekanik memang kuasai. Dia yang bukan bidang mekanik tapi boleh bersembang sikit-sikit pasal bidang mekanik, boleh dia baiki? Tak boleh, sekadar menyembang boleh lah. Kata orang Perak belabun boleh lah, sikit-sikit macam tu. Nak katanya bahawa dalam hadis ini Nabi minta supaya kita tengok apakah kepentingan kita, kuasai bidang kita supaya dengan bidang itu kita dapat memberikan manfaat besar kepada kaum muslimin. Tapi bukanlah maksudnya sampai saya contoh saya bidang agama. Jadi jangan buang masa pergi nyongkit ke pantai ke semua, bawa anak-anak berehat, menengok pemandangan indah. Ini bukan bidang agama. Buat apa menimbuk membuang masa? Tidak begitu. Maknanya bila ada masa kita perlu berehat, tak ada masalah. Kita bersantai-santai. Tetapi kalau daripada sepanjang hidup itu je rojanya, apa rojanya? Menyongkit. Menyongkit ke mana? Menyongkit ke gunung tu, menyongkit ke pantai tu, pergi ke situ, pergi ke sini, naik itu, naik ini. Bidangnya tak dikuasai, maka dia walaupun tidaklah melakukan perbuatan yang haram, kalau dia pergi ke tempat-tempat yang baik, tetapi dia merugikan peluang untuk menjadi manusia istimewa kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap seorang kena tengok dia bidang apa. Kuasai bidangnya atas dasar maqamuka haitsu aqamaka. Sebab tu kalau kita perasan kaum ibu pada zaman Nabi secara cara hidup mereka adalah orang yang menguasai kekeluargaan, makan minum, suami, anak-anak diuruskan macam mana. Sebab cara hidup masa tu yang mencari rezeki orang lelaki, yang menguruskan rumah tangga itu adalah wanita, dipanggil suri rumah. Sebab itu Nabi SAW ketika melihat salah seorang isteri baginda daripada start subuh duduk di tempat solat itu sampai masuk waktu duha berzikir, Nabi kata, Nabi ajar satu zikir yang lebih ringkas, disebut 4 kali tapi pahalanya mengatasi pahala orang yang duduk berzikir dekat sejam lebih. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Nabi minta baca 4 kali. Kalau baca 4 kali, kita berzikir dekat sejam lebih, dikalahkan oleh pahala menyebut 4 kalimah ini yang diulang sebanyak 4 kali. Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kenapa Nabi anjurkan begitu? Sebab orang perempuan banyak kerjanya. Nak mengurai rumah, nak masak, nak kemas. Atau kalau dah suami kata tak ada makanan, sekejap bang, saya nak habiskan wirid saya. Ada lagi sejam, tunggu. Udah suami kata, udah dapat isteri solehah pula. Ini udah solehah ya amat. Nunggu. Dah habis, sikit bang, setengah jam lagi. Allah. Susah kalau begitu.
Nampak tak? Jadi oleh kerana bidang orang perempuan adalah menguruskan rumah tangga, maka Nabi menganjurkan boleh berzikir tak ada masalah, tetapi dengan nilai yang segera supaya dapat menguasai dan menguruskan bidang masing-masing. Lepas tu kaum ibu ada yang pernah mengadu kat Syekh Husi, rugilah kami. Orang lelaki seronok lah boleh belajar lama, yang kita ni kena ngurus anak lah, pergi kelas pun tak sempat lah. Orang lelaki boleh ziarah makam tu, makam ni, ziarah wali tu, wali ni. Kata kami di rumah aja. Kata guru saya, itulah ibadat orang wanita. Maknanya seorang wanita, kalau dia melihat dia ada keperluan untuk menyelesaikan perkara-perkara begini, di situ sebenarnya ibadah mereka. Kalau ada masa, ya silakan. Tapi bayangkan kalau ibu kita, isteri-isteri kita, kenapa bertimbun barang? Minta maaf bang, saya tadi pergi ziarah kubur wali-wali Allah, ada kat 10 orang. Setiap pergi ke makam tu baca Yasin lah apa semua. Itu yang baru balik, minta maaf bang, tak larat, besok saya uruskan. Tapi besok pun nak kiranya ada lagi nak ziarah wali-wali Allah, ada makam-makam wali lagi. Apa ceritanya? Bayangkan macam mana kehidupan ketika itu akan porak-poranda. Sebab tu dalam kita mengamalkan Islam, kita tengok kemampuan kita macam mana. Contoh macam orang yang melaksanakan, dia mengambil tarikat. Tarikat banyak tuan-tuan. Tarikat ni kadang-kadang zikir ni. Udahnya banyak zikir kita nak baca. Ketika itulah setiap seorang lebih kenal diri dia, buat bidang dia, dan kalau ada lebih masa, ya silakan. Contoh macam kata guru saya Fadilatul Syekh Husri pada kami. Kata guru kami, koma semua pelajar Al-Azhar, apa yang sangat-sangat diperlukan oleh koma? Menghafal Quran. Jadi maknanya sebagai seorang yang belajar di Al-Azhar Asy-Syarif, walaupun ada mengambil zikir, ada wirid itu baca Hizbul Bah lah, Wazifah Zarruqiyah lah, ada Burdah lah, ada Qasidah Mudariyah lah, macam-macam. Yang ada pula kalau kita ambil tarikat, hari ni zikir dia begini, belah petang zikir ni. Kata guru saya, ini bagi mereka yang sudah selesai tanggungjawabnya dari sudut yang perlu. Maksudnya kalau kita masih belum menghafal Quran, bagi pelajar Al-Azhar, kata beliau untuk kami, maka zikir koma adalah mengulang hafalan Quran koma. Menghafal Quran sampai kuasai. Setelah koma dah menguasai 30 juzuk Al-Quran, ada masa, ya silakan. Tambah lagi wirid ni. Untuk orang yang dia tidak menghafaz Al-Quran, daripada masa dia kurang, tak tahu nak buat apa, dia penuhkan masanya dengan zikrullah yang pelbagai ini. Berzikir sampai 2-3 jam setiap hari. Jadi dia ada pengisian. Jadi masing-masing menengok bagaimana suasana kehidupan masing-masing, supaya tidak orang kata apa, tidak kita membuang masa, sedangkan masa itu sangat berharga bagi kita tu sendiri untuk kebaikan umat. Sebab tu dalam petikan ulama-ulama tasawuf kata apa? As-Sufi ibnu Zamani. As-Sufi ibnu Zamanihi. Orang sufi itu adalah anak bagi zamannya. Pada zaman kita, apa hajat manusia pada hari ini? Itu yang kita tumpukan supaya setiap daripada kita menjadi penyebab untuk orang lain mendapat manfaat. Dan itulah apa yang diinginkan oleh Nabi di dalam hadis ni. Kata Fadilatul Syekh Yusri, Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, masa beliau datang ke Shah Alam dalam 2 tahun lepas, ketika beliau menghuraikan hadis ni, kata beliau, kalaulah satu orang meninggalkan benda yang tidak penting untuk diri dia dari sudut dunia dan juga agama, takkan ada masa untuk dia menipu, buat cerita dusta, tak ada masa dia untuk laga-lagakan orang, tak ada masa dia untuk dia mengumpat orang, sebab benda yang tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan boleh menjerumuskan dia ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah hadis ini diamalkan, bererti kita akan meninggalkan segala maksiat dalam hidup kita. Sebab benda itu tidak memberikan faedah kepada diri kita. Bayangkan benda yang tidak berdosa, yang tidak berfaedah. Dia tak ada dosa tapi tak ada faedah. Contoh, saya bidang agama, tiba-tiba teringin pula nak belajar dalam bidang astronomi. Udahnya setiap hari baca buku astronomi. Kenapa nak terbang ke bulan? Tidak, seseronok. Bidang saya sendiri saya tak kuasai, dengan Quran tak hafal lagi, dengan kuasai kitab belum lagi. Apa yang akan berlaku? Saya membuang masa. Berdosa ke saya? Tak berdosa. Saya tak berdosa. Saya bukan buat benda haram baca buku pasal astronomi. Tetapi
saya membuang masa dan saya tidak melakukan sikap yang terbaik bagi seorang Muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu benda yang tidak bermanfaat tetapi kebetulannya tidak berdosa. Bagaimana pula dengan perkara dosa? Bila perkara dosa akan memberi manfaat kepada kita? Oh, kelebihan mengumpat ni begini. Kita akan lebih ceria, hidup kita lebih tenang, hubungan kaum muslimin semakin baik. Itu kalau kita mengumpat bersama kaum muslimin. Kalau kita boleh belaga-lagakan orang, keuntungannya kita akan lebih kaya, orang akan pandang hormat ke kita. Benda tu ke yang berlaku? Tak. Benda itu memudaratkan kita di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita beralih ke hadis yang seterusnya. Sebab kebetulannya hadis ini pendek. Kita masuk ke hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-13. Jarang kita dapat baca sampai 2 hadis. Sebab kebetulannya biasanya sebelum-sebelum ni hadis yang panjang. Baik, hadis yang seterusnya kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, al-haditsu tsalits asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang boleh katanya semua orang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, bermaksud hadis yang ke-13 daripada bapa kepada Hamzah. Ini gelaran bagi Sayyidina Anas bin Malik. Mungkin memang beliau ada anak bernama Hamzah. Sebab orang Arab dia ada satu budaya namanya kunyah. Iaitu kita memanggil seseorang dengan disandarkan kepada anaknya. Lepas tu sampai ke hari ni kalau kita tanya orang pergi ke negara Arab semua, tanya dia, tuan nama siapa? Kalau tanya ke orang Melayu, disebut nama dia terus. Contoh saya Hairul Nizam bin Mak Husin. Siapa nama? Hairul. Panggil apa? Pulang lah. Ada orang panggil Hairul, ada orang panggil Nizam. Lagi dahsyat orang panggil Abang Hai. Ada kawan saya panggil saya Abang Hai. Mengada ketik aku dengar. Abang Hai panggil dia Abang Hai. Ada yang panggil Rol. Ikutlah. Macam-macam. Jadi, biasa kita akan sebut nama. Bagi orang Arab, kalau kita tanya nama dia siapa, dia tak sebut nama dia. Biasanya dia akan sebut, saya Abu Fatimah, bapa Fatimah. Saya Abul Hasan, bapa kepada Hasan. Dia akan sebut nama anak dia. Ini budaya daripada dulu lagi bagi masyarakat Arab. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gelaran beliau adalah Abu Hamzah, bapa kepada Hamzah. Mereka kalau kita cari balik, mungkin kita boleh jumpa kenyataan mengapa beliau dipanggil Abu Hamzah. Sebab kadang-kadang kerana memang ada anak nama Hamzah, tapi kadang-kadang hanya semata-mata gelaran. Macam Imam An-Nawawi, Imam Nawawi nama Yahya, orang panggil apa? Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria. Imam Nawawi ada anak nama Zakaria ke? Imam Nawawi ada anak apa? Kahwin pun tidak. Tapi kenapa dia panggil Abu Zakaria? Kerana siapa yang nama Yahya, kita boleh panggil dia Abu Zakaria, bapa Zakaria. Kerana kalimah Yahya sinonim dengan Zakaria. Jadi siapa nama Yahya, kita panggil dia Abu Zakaria. Sebab Nabi Yahya adalah anak kepada Nabi Allah Zakaria. Pening kita tukar sikit. Kalau ikut betul-betulnya, siapa nama Yahya, dia Ibnu Zakaria, anak Zakaria. Tapi tukar sikit. Siapa nama Yahya, kita panggil bapa Zakaria. Siapa nama Abdullah, kita panggil dia Abu Muhammad. Biasa kalau siapa nama Abdullah, gelaran dia kalau dalam masyarakat Arab kadang-kadang dia dipanggil Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Kenapa? Abdullah itu sinonim dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kerana ayah dia Nabi bernama Abdullah. Jadi siapa nama Abdullah, kita panggil dia Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Sama juga siapa nama Ali, orang panggil Abul Hasan. Siapa yang nama Ali, biasa orang panggil dia Abul Hasan dalam tradisi masyarakat Arab. Walaupun mungkin dia belum berkahwin lagi dan mungkin dia ada anak, tapi tak ada pun seorang anaknya bernama Hasan contohnya. Itu budaya. Jadi di sini Al-Imam Sayyiduna Anas bin Malik dipanggil Abu Hamzah.
Iaitu Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan khadim. Khadim ni kalau ikut bahasa Melayu khadam lah. Kita panggil khadam, orang yang berkhidmat Orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Sayyidina Anas telah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Ketika Nabi sampai di Madinah, azan dulu Cepat benar orang sini azan. Kami Kuala tak azan lagi Bismillah. La ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا بالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدي بقراب الأرض بضم القاف ليس بتراب الأرض. بقراب الأرض يعني إيه؟ بملء الأرض هكذا. طيب hadis yang ke-13 ini disebut bahawa Sayyidina Anas bin Malik ini merupakan khadam kepada Nabi, iaitu dari sudut sejarahnya 10 tahun beliau menjadi pembantu Nabi kerana sewaktu Nabi sampai ke kota Madinah pada tahun 1 Hijriah, dan kebetulannya tahun bulan Rabiul Awal kita ini sama dari sudut harinya pada zaman Nabi. Hari ini berapa Rabiul Awal? Hari ini yang keberapa dah? 15 Rabiul Awal itu hari apa? Ya, 12 Rabiul Awal itu hari apa? Hari Jumaat. Hari ini hari apa? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Maknanya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita masuk malam yang ke-19. Iaitu besok hari
Jumaat. Pada zaman Nabi tahun 1 Hijriah, malam ini malam yang sama. Jadi antara kelebihan tahun ini adalah bulan Rabiul Awalnya pada tahun kita ini sama dengan bulan Rabiul Awal pada zaman Nabi dari sudut hari. Jadi kalau kita belajar tahun 1 Hijriah dulu, Nabi SAW sampai di Masjid Quba pada 8 Rabiul Awal. Kita tengok tahun kita ni sekarang ni 8 Rabiul Awal hari apa? Hari Isnin. Oh, maknanya Nabi sampai di Madinah hari Isnin. Sebab kebetulannya bulan Rabiul Awal kita ni ditakdirkan Tuhan sama dari sudut tarikh dan hari. Sebab kadang-kadang tak sama. Nak jumpa 12 Rabiul Awal tahun depan mungkin bukan hari Jumaat, mungkin hari lain. Jadi subhanallah, Nabi sampai di Masjid Quba, di lokasi Masjid Quba dan peristiwa hijrah pada 8 Rabiul Awal jatuh hari Isnin. 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari Nabi di Quba, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Maknanya pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang jatuh pada hari Jumaat dan sama dengan tahun kita pada hari ini, dekat-dekat nak Jumaat, Nabi keluar daripada Masjid Quba menuju ke kota Madinah dan akhirnya masuk Jumaat di lokasi Masjid Al-Jumu'ah pada hari ini. Nabi pun sembahyang Jumaat kali pertama dan akhirnya Nabi meneruskan perjalanan dan sampai di lokasi Masjid Nabawi pada hari ini, yang zaman Nabi belum masjid lagi. Itu berlaku pada petang Jumaat, 12 Rabiul Awal. Jadi bulan ini agak istimewa kerana dia kena dengan hari pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi ketika Nabi sampai di Masjid Nabawi, di lokasi Masjid Nabi pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, para sahabat pakat-pakat bawa hadiah bagi kepada Nabi. Ibu Sayyidina Anas yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak memiliki sebarang hadiah. Walaupun Nabi tak minta, tapi beliau rasa bersalah. Seolah-olah tidak meraihkan Rasulullah yang baru tiba daripada kota Makkah. Lalu beliau membawa anak lelaki beliau yang bernama Anas bin Malik. Lalu Sayyidatuna Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah untuk menerima anaknya sebagai pembantu hidup Nabi. Daripada umur 10 tahun, Sayyidina Anas berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan sepanjang tempoh 10 tahun tu, kata Sayyidina Anas, Nabi tidak pernah bermasam muka walau sekali pun kepadaku. Itu akhlak Rasulullah. Kita dengan anak kita kadang-kadang mari masam muka, masam juga. Kata Sayyidina Anas, sekalipun baginda tidak pernah memukulku, sekalipun Nabi tidak pernah masam muka kepada aku, dan sekalipun Nabi tidak pernah mengherdikku. Ini 10 tahun nak menunjukkan memang akhlak Nabi itu bukan dibuat-buat. Memang akhlak Rasulullah seperti itu. Sebab tu di sini Imam Nawawi sebut Sayyidina Anas ni adalah khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? 10 tahun. Walaupun tidak disuruh oleh Nabi, tapi beliau seronok menjadi orang yang dekat dengan Nabi, sentiasa menyelesaikan keperluan Nabi. Sebab zaman itu tak ada, dia rumah bukan ada pilih air, jadi kena ngambil air daripada telaga. Jadi siapa yang buat itu memudahkan urusan Nabi, antaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Beliau disebabkan 10 tahun bersama dengan Nabi, maka banyaklah hadis Rasulullah yang beliau dengar, menyebabkan Sayyidina Anas di antara orang yang meriwayatkan hadis yang banyak daripada Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang dengan kita bersama dengan seseorang dengan tempoh yang lama seperti Sayyidina Anas, kebaikannya adalah beliau dapat mendengar hadis dengan banyak. Sayyidina Abu Hurairah, kerana pada zaman Nabi orang susah, jadi terpaksa duduk di masjid, tak ada rumah. Jadi banyak masa dengan Nabi, akhirnya beliau menjadi sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Disebut di sini beliau telah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehingga dia kasih untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Hadis ini telah dijadikan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai hadis yang penting. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjadikan hadis ini untuk kita tidak berlaku jahat kepada manusia. Tidak mengumpat orang, tidak mengata orang, tidak fitnah orang, tidak buruk sangka kepada orang.
Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali kata apa? Sukakah kamu untuk kamu diburuk sangka oleh orang? Tak suka kan? Begitulah kamu lakukan kepada manusia. Apa yang kamu suka orang buat pada kamu, buat perkara yang sama kepada manusia yang lain. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalaulah kamu melihat temanmu itu seolah-olah sedang melakukan maksiat, fikirkan dia bukan buat maksiat, mungkin saya yang tersalah pandang. Nampak dia minum air, betul nampak macam mabuk. Bukan mabuk ni, gamaknya dia pening ke lebat tigur gamaknya. Kita memahaminya dengan pandangan husnuzan, persangkaan yang baik. Sebab apa? Itulah yang kita nak saat kalau orang tengok kita buat perbuatan seolah-olah ia adalah satu maksiat. Jadi hadis ini walaupun mudah, tetapi dari segi mengamalnya susah. Kita suka orang buat baik kepada kita, tapi kadang-kadang ada orang dia tak suka buat baik dengan orang. Sebab tu dalam hadis ini Nabi kata tidak beriman, seolah-olah ini satu ancaman. Walaupun dari secara akidahnya, kalau satu orang berakhlak buruk, dia tidak akan murtad. Contoh satu orang yang menyusahkan orang, benci dengan orang, dia bukanlah kita kata Mika ni udah kafir. Kenapa? Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang pun di kalangan kamu semua sampai disuka untuk saudaranya apa yang disuka untuk diri dia. Awak menengok Mika ni jahat dengan orang, sah Mika udah kafir. Begitu ke? Tidak. Sebab apa? Sebab walaupun Nabi kata tidak beriman, maksud di sini adalah tidak sempurna keimananmu. Sebab tu dalam kita mendalami hadis, kita kena padankan dengan ilmu Islam yang lain. Supaya tidak bercanggah dengan pegangan setiap ilmu yang juga merupakan warisan daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam ilmu akidah, seseorang yang melakukan maksiat itu tidak memurtadkan dia. Kecuali kalau dia buat perbuatan yang memang secara kajian akidah memurtadkan. Barulah dia boleh dianggap seorang yang telah murtad secara zahirnya. Tapi kalau contoh dia buat maksiat, satu orang la qadarullah bunuh diri, mati bunuh diri. Dulu orang faham mati bunuh diri ni macam mati kafir tu kan. Sampai kalau dikebumikan pun tak dikebumikan di perkumpulan Islam. Dulu orang dulu kita faham macam tu. Sedangkan secara akidahnya, walaupun dia mati dalam keadaan bunuh diri, tidaklah kita kata dia mati murtad. Kerana walaupun dia melakukan dosa besar, dia sebenarnya ketika itu mati sebagai seorang Muslim yang melakukan dosa. Maka terserahlah kepada Allah untuk mengampunkan dosanya ataupun tidak. Bahkan kata guru saya, kadang-kala ada orang sampai ke satu tahap, stres dia sudah terlalu teruk, sehingga akhirnya dia sudah mengambil tindakan dalam keadaan luar kawal. Dia dah luar sedar dah. Lalu dia pun bunuh diri dalam keadaan dia luar kawalan, luar sedar. Dia dah ketika itu dah bukan mukallaf, dah gila dah masa itu. Lalu dia bunuh diri. Kalaulah itu yang berlaku saat dia bunuh diri, walaupun orang kata dia bunuh diri, secara hukum dia tidak dikenakan hukuman dosa bunuh diri. Kerana sewaktu satu orang buat perbuatan ini, dia buat dalam keadaan dia sudah luar sedar. Dia terlalu tension contoh sampai dia dah jadi mering, dia tak mampu fikir dengan betul, dia ambil tindakan yang haram sebab dia dah tak boleh fikir. Masa itu dia termasuk di kalangan orang yang dimaafkan kerana sudah terkeluar daripada mukallaf. Dan guru saya kata kadang-kadang ada orang dia stres sangat-sangat sampai mungkin dia ambil tindakan yang luar kawal. Maka di saat dia sudah tidak mampu berfikir secara waras, dia ketika itu bukan mukallaf. Maka orang yang bukan mukallaf, kalau dibuat dosa sekalipun, saat itu dia sudah tidak dianggap berdosa kerana sudah bukan orang yang mampu fikir dengan waras saat itu. Ini apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Dalam hadis ini Nabi kata tak beriman seorang, maksudnya tidak sempurna iman satu orang, sehinggalah dia suka kepada saudaranya apa yang dia suka untuk diri dia. Dalam asal kalimah saudara, iaitu adik-beradik. Akhun ini dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada adik-beradik. Brother and sister. Saudara. Banyak orang menghuraikan hadis ini dengan maksud saudara se-Islam. Maksudnya sesama kaum muslimin, kita kena sayang seperti kita sayang diri kita sendiri. Kita tak suka orang maki kita, maka jangan maki orang. Kita tak suka orang mengumpat diri kita, maka jangan umpat orang. Kita suka kalau boleh orang hormat kita, hormat orang. Jadi Nabi sebut benda yang sangat mudah untuk kita praktikkan ke atas diri kita kepada orang lain. Sebab hakikatnya kita adalah bersaudara dari sudut kepercayaan dan akidah. Tambah lagi kalau adik-beradik, lagi.
Tambah lagi kalau ada hubungan persaudaraan lagi. Yang menariknya, hadis ini kalau menurut guru kami Fadilatul Syekh Syekh Ali bin Jum'ah, beliau memahami saudara dalam hadis ini adalah lebih luas, iaitu saudara dari sudut kemanusiaan. Walaupun tak sama agama sekalipun, kita hendaklah berlaku baik kepada manusia seluruhnya, walaupun dia bukan seorang Muslim. Kerana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita suka ke orang maki bangsa kita? Tak suka, maka jangan maki bangsa orang lain. Tapi dia bukan Islam, walaupun dia bukan Islam. Sebenarnya dengan kita berakhlak baik dan berbuat hak yang sepatutnya ke atas manusia, atas dasar dia manusia, secara tak langsung kita sebenarnya sedang mempromosi keindahan agama Islam. Sebab itu saudara di dalam hadis ni, kalau menurut guru saya Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, beliau memahami saudara dari sudut kemanusiaan. Kerana kita semua pada hakikatnya adalah saudara, adik-beradik, kerana tok kita adalah sama, iaitu Nabi Allah Adam AS, dan ibu kita semuanya adalah sama, iaitu Sayyidatuna Hawa. Jadi kita semua adalah adik-beradik, cuma mungkin bukan sepupu, bukan dua pupu, udah buku-buku ramaknya, jauh yang amat. Tetapi tetap kita adalah saudara. Jadi sebenarnya hadis ini adalah satu hadis yang sangat penting, dan dia akan membina keharmonian di dalam hubungan kita sesama Muslim. Senang je hurai tak? Cik nak amal. Apalah orang tu ni, dia tu teruk dapat. Dia tu mengarut, itu mesti makan benda haram dapat. Dah nuduh orang makan benda haram. Dan kalau kita tengok realiti hari ni, pergaduhan ni sebab apa? Sebab itu ada yang suka buat cerita, udahnya ada orang nyambut. Cuba kalau masing-masing mengawal lidahnya supaya dia tidak mengutuk orang, membuat fitnah dan tidak mengata orang, apa yang berlaku? Harmoni. Tenang. Kalau perlu sampai kepada mahkamah, bawa ke mahkamah. Tetapi tidaklah sampai ke tahap kita membuat berita-berita yang mungkin satu anggapan dan mungkin dia tersasar daripada kebenaran, dan akhirnya ada orang menyambut dan jadi isu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini sangat penting diamalkan, tetapi walaupun mudah disebut, sukar untuk diamalkan. Maknanya sebagai contoh, kita ambillah mudah. Dalam kata-kata masyarakat kita, masalah paling susah nak dikawal adalah mengumpat, ngutuk orang. Sambil makan tu lagi seronok belabun. Dia bukan mengumpat orang keliling dia, sampai pemimpin pun dia mengumpat sekali. Oh, orang tu tak betul, orang ni tak betul tak? Itu biasa berlaku kan? Dalam keadaan mungkin kita kata dia tak betul, kok dia ambil tindakan betul? Pada kita tak betul. Mungkin sebenarnya tindakan dia betul. Cuba kalau kita bayang, nak tak kalau kita menjadi orang yang menguruskan orang maki kita begitu? Tak nak. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita betul-betul amalkan hadis ini, sebenarnya kita akan menjadi satu orang yang berbaik sangka dengan manusia, menjaga lidah kita daripada memaki orang, mengumpat orang, membuat fitnah pada orang. Sebab semua benda tu kita tak suka kalau orang buat ke kita. Inilah antara keindahan agama kita, senang dihurai. Tapi ujian untuk melaksanakan hadis ini dibawa sampai mati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan masuk kepada hadis yang menceritakan kehormatan nyawa seorang Muslim. Tak boleh kita bunuh orang ikut mudah begitu saja. Dan Alhamdulillah zaman hari ini tak adalah kita berjalan bawa keris tak puas hati, cocok orang tu, cocok orang ni. Tapi satu ketika dahulu, nyawa manusia begitu mudah ditumpahkan. Dan hari ini kalau kita lihat, orang contoh macam Yahudi, dia tak ada hair bunuh orang, sambil ketawa-ketawa je bunuh orang. Sedangkan dalam Islam, hatta orang bukan Islam juga memiliki hak. Dan ingat lagi tak masa mula-mula kita jumpa, saya bacakan hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Orang yang merahmati itu dirahmati oleh Ar-Rahman. Rahmatilah siapa saja yang berada di atas muka bumi. Nabi tak kata rahmatilah hanya orang Islam, kasihilah orang yang satu grup dengan kamu. Tak. Nabi kata irhamu man fil ardi. Siapa saja yang tinggal di bumi ini, rahmatilah mereka. Yarhamukum man fis sama'. Moga-moga malaikat yang tinggal di langit akan kasih kepada kamu semua. Sebab itu agama kita agama yang menyuruh kepada kasih sayang, menyuruh kepada kecintaan, dan inilah kemurniaan dan juga keindahan yang ada dalam agama kita. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ada rezeki, kita masuk hadis yang seterusnya yang membahaskan tentang kehormatan nyawa dan jiwa seorang Muslim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan rasanya sama-sama majlis kita pada hari ini dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ada je.